Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Ahmad Faizal bin Awang, nombor matrik 233980. Dan hari ini saya akan membentangkan analisis franchise fokus kepada Smoothie King. Dan saya akan terangkan ringkasan kes, kelebihan dan kekurangan serta faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur dalam franchise ini. Sebagai pengenalannya, franchise merupakan model perniagaan yang membolehkan individu memiliki perniagaan sendiri dengan sokongan jenama dan sistem operasi franchisor lah. Jadi dalam makna kata yang lebih mudah, apabila kita mulakan perniagaan yang dah ada brand, dah ada sistem sokongan berasaskan perniagaan rangkaian, lebih mudah untuk kita menjangka atau merangka struktur perniagaan yang lebih mendatangkan manfaat lah kepada owner sendiri lah. Dan franchise juga dia membantu mengurangkan risiko sambil memanfaatkan reputasi jenama yang telah terbukti. Dari sudut ekonomi, industri franchise ni dia menyumbang secara signifikan kepada KDNK. Namun begitu, terdapat cabaran seperti kawalan franchise, kos permulaan yang tinggi dan kebebasan membuat keputusan yang sedikit terhad bagi franchisee. Bagi ringkasan kes Smoothie King dilihat sebagai franchise yang terkenal dalam industri minuman sihat, di mana mereka menggabungkan konsep dua dalam satu, yang mana minuman smoothie ini mempunyai gabungan di antara suplemen dan juga vitamin. Dan konsep ini menarik pelanggan daripada pelbagai lapisan masyarakat, khasnya mereka yang mementingkan gaya hidup yang sihat. Dan sehingga kini Smoothie King mempunyai lebih daripada 225 cawangan di 22 negeri di United States dengan jualan melebihi 65 juta USD. Dan Smoothie King juga telah diiktiraf entrepreneur sebagai franchise nombor 1 selama 6 tahun berturut-turut. Bagi pemilikan tunggal, yuran franchise dianggarkan bernilai sekitar 20,000 USD. Dan kedai biasanya bersaiz antara 800 hingga 1,200 kaki persegi, dan kebiasaannya terletak di kawasan tumpuan seperti belah-belah, kawasan pejabat ataupun kawasan kejiranan yang padat. Walaupun mempunyai kelebihan seperti jenama kukuh dan sebagainya, terdapat juga cabaran dalam Smoothie King ni, seperti kos permulaan yang tinggi, persaingan sengit, kawalan ketat franchisor dan juga risiko lokasi yang kurang strategik. Soalan berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan Smoothie King ni, mari kita lihat secara terperinci. Yang kita boleh katakan bahawa kelebihan Smoothie King adalah reputasi jenama yang kuat, konsep produk yang bersifat pelbagai yang boleh menarik minat pelanggan, latihan bimbingan daripada franchisor untuk memudahkan pemula yang ingin menjalankan konsep franchise Smoothie King ni, dan juga permintaan terhadap minuman sihat yang semakin meningkat pada masa kini. Tapi kalau kita bercakap tentang kekurangan pula, kita faham bahawa kos permulaan untuk perniagaan ini sangat tinggi. Persaingan sengit juga berlaku dalam industri minuman makanan sihat. Kawalan operasi juga dikenakan oleh franchisor juga agak ketat, dan kita juga berhadapan dengan risiko lokasi yang tidak strategik yang boleh melambatkanlah pulangan modal. Soalan seterusnya adalah berkaitan tentang maklumat yang diperlukan sebelum menandatangani konsep franchise ni. Dari segi konteks perjanjian dan sebagainya, terdapat beberapa maklumat penting yang perlu kita tahu, iaitu antaranya adalah kos sebenar membuka kedai, termasuk yuran, kos ubah suai, sewa dan stok awal, serta unjuran pulang modal dan juga nilai tunai. Selain itu, kita perlu fahami struktur royalty dan juga yuran lain, bentuk sokongan franchisor seperti latihan dan bantuan, bagaimana juga dengan bantuan pemasaran, hak eksklusif kawasan dan juga prestasi franchisee sedia ada. Soalan seterusnya adalah berkaitan, adakah Smoothie King ni sebuah pelaburan yang baik? Jadi kalau tanya saya secara peribadi, Smoothie King berpotensi menjadi pelaburan yang baik jika modal mencukupi dan lokasi yang sangat strategik. Ini sesuai untuk pelabur yang serius dengan strategi yang jangka panjang, kerana jenama ini kukuh dan trend gaya hidup sihat sekarang ni makin meningkat dan menyokong pertumbuhan perniagaan ini. Walau bagaimanapun, ia bukan pilihan terbaik untuk mereka yang mempunyai modal terhad atau just sekadar nak try and see, sebab pelaburan sebegini memerlukan perancangan dan penilaian yang teliti. Soalan seterusnya berkaitan tentang langkah sebelum tanda tangan. Jadi sebelum kita nak tanda tangan mana-mana perjanjian franchise, kita kena tahu beberapa langkah penting. Antaranya adalah kita lakukan kajian pasaran tempatan dan analisis pesaing. Dan kita buat analisis lokasi termasuk trafik, pejalan kaki, demografi, dan kita lihat bagaimana kita mampu merancang tenaga kerja serta latihan servis pelanggan.
Selain itu juga kita kena pastikan produk sesuai dengan pasaran tempatan. Contohnya kalau nak buat ke Malaysia, isu halal. Dan kita kena semak kontrak dengan nasihat perundangan ataupun akaun. Kesimpulannya, Smoothie kini merupakan franchise yang menarik dan relevan dengan trend gaya hidup masa kini yang menekankan aspek kesihatan. Walaupun mungkin ada risiko seperti kos permulaan ataupun kawalan franchiser yang sangat ketat, jika kajian pasaran dan lokasi dilakukan dengan teliti, ia boleh menjadi sumber pendapatan yang stabil. Cadangan saya adalah untuk kita mulakan dengan satu cawangan sebagai percubaan. Kita nilai prestasi sebenar sebelum kita kembangkan ke cawangan yang lain. Keputusan pelaburan juga perlu dibuat berdasarkan penilaian teliti dan bukan hanya kerana jenama terkenal.